Ada sesiapa nampak dua perahu yang singgah di sini tadi? Kedua-dua perahu tadi sudah menghilir, Tuan. Mereka tak singgah pun. Apa yang ada di bawah kajang itu? Tempayan, Tuan. Tempayan yang hendak dibawa ke Kuala. Jangan cuba berbohong dengan saya. Sekiranya kamu dapati berbohong kerana melindungi pemberontak-pemberontak itu, kamu akan dipenjarakan. Cepat, kita beredar dari sini. Baik, Tuan. Silalah naik ke atas dan tinggalkan perahu di sini, Tok Gajah. Mujurlah orang-orang Inggeris tu tak singgah lama di pangkalan ini. Bawalah orang-orang Tok ikut kami ke darat. Ada sebuah rumah tak jauh dari sini. Tok boleh berlindung di situ. Cepat, kita semua naik ke darat. Orang Inggeris itu dah pergi dari sini. Usahlah Tok risaukan pasal orang Inggeris tu lagi. Kami akan berjaga-jaga siang dan malam supaya mereka tak datang ke sini lagi. Tentang makan minum, kami sekampung akan membantu. Tok jangan risau. Berhati-hati semua. Pihak Inggeris sudah tahu tempat persembunyian kita di Pasir Nering ini. Apa kita nak buat sekarang ni, Abang Mat? Mereka terlalu ramai. Tak mungkin kita dapat bertahan lama di sini. Kalau begitu, kita berundur dari sini secara senyap-senyap. Mereka tak akan nampak kita di malam yang gelap. Allah! Abang Mat! Ya Allah! Abang Mat kena peluru sesat! Rasanya ini bukan tembakan peluru biasa. Awang Noh, sakit lukanya. Berbisa sangat. Biar saya periksa lukanya dulu. Peluru tu telah mengoyakkan kulit belikat Abang Mat. Tapi tak menembusi tulang dan daging. Setahu saya, tubuh Abang Mat hanya lot dengan peluru emas saja. Orang Inggeris dah pandai menggunakan peluru emas. Sudah 2 hari 2 malam kita kepung kawasan ini. Tetapi batang hidung Mak Kilau dan adik-adiknya langsung tidak kelihatan. Sabar Tuan. Saya telah mengarahkan ramai mata-mata sif datang ke sini untuk mencari mereka di dalam belukar hingga dapat. Kalau hingga esok kita tidak juga dapat menangkap mereka itu, lebih baik kita batalkan saja usaha kita dan pulang semula ke markas. Sudah beberapa hari orang-orang Inggeris itu mencari kamu, Mat. Sebenarnya, pada malam pertama lagi saya dan adik-adik telah melepaskan diri daripada kepungan mereka. Dan sekarang ni, saya rasa macam nak mengamuk menentang mereka. Jangan nak. Kami takut Inggeris akan balas membinasakan orang-orang kampung dan membakar rumah-rumah kami di sini. Lagipun, Mat, orang-orang Inggeris dah meninggalkan tempat tu. Mereka dah tak ada lagi di Pasir Nering ni. Baiklah, kalau itu yang kamu semua bimbangkan. Ayah, bangunlah. Makanlah sedikit makanan yang saya masak ni. Sudah beberapa hari ayah tak makan. Kalau ayah tak makan, bertambah lemahlah badan ayah nanti. Macam mana dengan ayah, Kak? Kamu lihat sajalah, Teh. Sudah beberapa hari ayah macam ni. Keadaannya semakin uzur.
Banyak perkabaran yang kita dengar mengenai Datuk Bahamat. Pemberontak Pahang itu, tuanku. Tapi, mengapa kita masih beri perlindungan kepada dia di negeri ini? Datuk Bahman itu menentang Inggeris kerana semangat juangnya yang cintakan tanah airnya daripada dijajah. Tapi tuanku, mereka membunuh ramai orang Inggeris. Mereka menentang Inggeris di Jeram Ampai, Kuala Tembeling dulu. Pemangku penguasa Ulu Pahang yang bernama Wais telah terbunuh bersama 4 lagi anggota polis. Di Kuala Tembeling pula, mereka menyerang dan membunuh 5 lagi anggota polis. Peristiwa di Jeram Ampai itu adalah satu peristiwa dalam sejarah penentangan pejuang pembesar Pahang terhadap Inggeris. Sir Hugh Clifford, Presiden Inggeris di Pahang itu, telah melancarkan serangan besar-besaran dan kabarnya telah menelan belanja lebih daripada $7,000 untuk memburu mereka ke Terengganu dan Kelantan ini. Tetapi, gerakan itu dihentikan apabila Datuk Bahaman, Awang Nong dan Mak Lela dikatakan menyerah diri kepada Siam dan diberi perlindungan serta ditempatkan di Chiang Mai. Itu kata orang. Cerita sebenarnya kita tak tahu. Mereka orang-orang Melayu seperti kita. Sedikit sebanyak terasa juga kasih kita kepada bangsa kita itu. Tak ada sebabnya mengapa kita mesti bermusuhan dengan mereka.